Okay, what's up guys? Korang nak resepi lagi senang ke? Resepi ni lagi senang. Aku rasa kalau Pak Nil buat pun dia takkan membebel. Cuma perlukan 3 bahan saja. First, korang kena make sure korang ada aluminium tray macam ni yang boleh masuk air fryer. Jangan guna plastik, dia akan cair. Okay? Lepas tu letak marshmallow kat dalam, bakar pada suhu 200°C selama 3 minit saja. Lebih daripada tu dia akan burn. Lepas tu marshmallow jangan letak banyak sangat dalam tu, nanti dia kembang. Okay, letakkan chocolate bar, any brand flavor yang korang suka, bakar pada suhu 140°C selama seminit atau 2 minit saja. Sebab kita nak bagi coklat tu cair sikit saja. Lepas tu pergi supermarket, cari biskut. Ikutlah Hapseng ke biskut Mary ke. Tapi untuk resipi ni aku dah try dua-dua, macam lagi sedap guna Hapseng. Tapi tak kisahlah yang mana ada kat supermarket lah. Lepas tu boleh cicah, makan. Nampak tak kita punya melted coklat bersama dengan marshmallow tu, makan dengan biskut yang kukrak. Nak lagi sedap, korang buat sandwich kapit macam ni. Lepas tu boleh tarik dari Perlis sampai ke Johor. Lepas tu boleh makan panas-panas sedia untuk dihidang. Sedapnya. Coklat tu kalau korang ambil yang semi sweet ataupun dark chocolate, balance dengan manis marshmallow tu, perfect rasa dia. Nice. Sangat simple, sangat senang nak buat. Berapa minit je pun dah siap ready untuk dimakan. Okay, selamat mencuba.